Penat kerja tapi gaji masih tak cukup-cukup. Pernah tak anda bangun awal, redah jam, balik rumah dah malam, tapi hujung bulan tolak makan, tolak sewa, tolak minyak, gedebak-gedebuk, tinggal ciput je apa yang sedang hadapi situasi macam ni dan nak keluar dari kemelut keuangan. Follow KPA dan komen bantu saya KPA, sebab kejap lagi KPA akan bagi solusi untuk anda. Alhamdulillah KPA dan ramai tim yang sebelum ni yang struggle juga macam korang. Kerja dah bagi 100% tapi kadang OT pun tak dibayar. Tapi tetap tak dihargai. Lama-lama hilang mood nak kerja. Datang office pun sebab terpaksa, bukan minat. Satu hari KPA cakap pada sendiri, cukuplah kalau nak ubah hidup, KPA kena berani buat sesuatu. Mula buat bisnes dari rumah sambil duit masuk sendiri, sambil jaga anak, sambil duduk rumah. Berita baik untuk korang, KPA dari di syllabus A to Z untuk korang belajar step by step. KPA dah sediakan cara bagaimana korang nak berniaga di TikTok dan semua platform. InsyaAllah mudah je. Kalau awak tengah penat, stuck dan tak tahu nak buat apa, mungkin ini masa untuk awak cara ubah hidup. Nak belajar? Komen nak. Kemudian pergi dekat profil KPA, klik pautan dan isi maklumat yang KPA perlukan. Submit, tunggu KPA kontak korang, okey? Assalamualaikum, yakin pasti dapat.